Okey, video sebelum ini kita kena tahu pasal faraid. Kenapa kita kena tahu walaupun basic pasal faraid? Okey, sekarang ini setelah kita tahu bahagian faraid, bila saya meninggal dunia, suami dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, kalau tak ada anak lelaki, adik-beradik saya dapat berapa. Okey, itu adalah contoh-contoh sahaja. Okey, kemudian kita kena sediakan kita punya fail faraid. Fail itu kita kena sediakan untuk diri kita, bukan diri orang lain. Diri kita satu fail. Kalau kita nak sediakan untuk pasangan kita satu fail yang lain, bukan bercampur aduk dengan fail kita. Okey, untuk anak-anak fail yang lain-lain, masing-masing fail adalah masing-masing punya documentation. Okey, kemudian apabila sedia fail, kita boleh sahaja nak tulis hasrat kita, ataupun kita nak tulis wasiat apa sahaja yang kita kehendaki. Nak tulis sendiri pun tak apa, tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, wasiat itu, hibah itu boleh dicabar. Jadi saya menyeru untuk melakukan wasiat hibah dengan syarikat yang berintegriti, yang ada kebolehan, yang ada profesionalisme, profesional untuk wasiat hibah itu, walaupun ditentang, kita tetap menang. Seperti itu.